Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rina dari Syara Adli dan Associates. So, untuk hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-puan mengenai satu topik iaitu untuk menguruskan pinjaman rumah dan apa yang anda perlu tahu secara ringkas. Menguruskan pinjaman rumah atau juga dikenali sebagai mortgage memerlukan pemahaman yang jelas tentang proses, syarat dan tanggungjawab. So, ada beberapa perkara yang penting yang peminjam perlu tahu sebelum meneruskan permohonan pinjaman rumah di Malaysia. Poin yang pertama ialah untuk menyemak kelayakan kewangan. Semak kelayakan kewangan ni dia boleh tengok daripada pendapatan bulanan kita, iaitu kebanyakan bank dia mengikut Debt Service Ratio DSR, biasanya sekitar 30 hingga 40% daripada pendapatan bulanan, dan juga CTOS Secret di mana bank akan rekod lah kita punya kredit dan pastikan tiada tunggakan atau rekod buruk, dan juga kita punya komitmen sedia ada seperti pinjaman kredit, kad kredit dan sebagainya. Terdapat dua jenis pinjaman rumah, iaitu satu adalah jenis pinjaman rumah yang konvensional di mana pinjaman tetap dengan kadar faedah yang sama atau berubah mengikut pasaran, dan juga seterusnya adalah melalui pinjaman Islamik iaitu PPA, murabahah ataupun tawaruk. Yang ini berdasarkan prinsip syariah tanpa faedah tetapi menggunakan konsep jual beli atau kontrak. Kadar faedah pula terbahagi kepada dua, iaitu satu kadar faedah tetap atau kadar faedah terapung. Apa yang dimaksudkan dengan yang ini ialah untuk kadar tetap, kadar faedah kekal sepanjang tempoh pinjaman, and then untuk kadar terapung, kadar berubah mengikut kadar asas base rate PR Bank. Seterusnya adalah untuk tempoh pinjaman yang boleh dilakukan untuk pinjaman perumahan. Selalunya pinjaman perumahan bermula daripada tempoh 10 hingga 35 tahun. Perkara ini bergantung kepada umur peminjam. Tempoh yang lebih panjang bermaksud bayaran bulanan yang lebih rendah tetapi faedah yang lebih tinggi. Seterusnya adalah kos berkaitan dengan pinjaman rumah. Ini adalah kos-kos yang peminjam perlu aware semasa pinjaman rumah hendak dilakukan. Perkara yang pertama ialah down payment, selalunya sebanyak 10% daripada total purchase price of the property. Seterusnya adalah legal fees atau yuran guaman untuk sale and purchase agreement, perjanjian jual beli dan juga dokumen pinjaman. Tak lupa juga untuk duty stamp, iaitu cukai kerajaan untuk SPA dan dokumen pinjaman. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan insurans, iaitu MRTA dan MRTT yang selalu biasanya kita dengar. Peminjam hendaklah mengetahui tentang perbezaan di antara kedua-dua skim ini. Kegunaan MRTA atau MRTT ini adalah untuk perlindungan pinjaman jika berlaku kematian ataupun hilang keupayaan kekal. Dan seterusnya adalah fire insurance ataupun takaful, yang ini adalah perlindungan terhadap kerosakan rumah akibat kebakaran. Saya berharap perkongsian saya ini memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada yang mendengar, dan itu sahajalah setakat ini. Terima kasih.